Hai semua dan Assalamualaikum. Video kali ini adalah tutorial lengkap cara kemaskini maklumat pelajar dalam sistem idme.moe.gov.my. So, kepada anda yang nak tahu bagaimana cara-cara dia, jom kita ke bahagian tutorial. Untuk step pertama, anda kena buka pelayar web anda. Kemudian buat carian idme.moe.gov.my. Sila klik dekat bahagian IDMe. Di paparan utama ini, anda perlu log masuk terlebih dahulu. Bagi yang sudah mendaftar sebelum ini, anda boleh masukkan nombor kad pengenalan anda. Kemudian sila klik daftar masuk. Sekiranya dia keluar paparan macam ini, itu maksudnya anda belum mendaftar sebagai pengguna. Jadi, bahagian pertama video ini adalah pendaftaran akaun pengguna. Nak daftar sebagai pengguna, anda kena klik dekat bahagian daftar baru. Di bahagian kategori kad ini, kena pilih nombor kad pengenalan. Lepas tu, sila masukkan nombor kad pengenalan anda. Sila masukkan pula nama penuh anda. Pastikan ejaan dia sama seperti yang tertera pada kad pengenalan anda. Di bahagian email ini pula, anda kena masukkan alamat email anda. Pastikan alamat email yang aktif dan anda kena isi betul-betul. Jangan salah type, okey? Sebabnya pengesahan email dan juga kata laluan sementara akan dihantar ke email yang anda masukkan dekat bahagian sini. Okey, untuk pengesahan email ni, anda kena salin semula alamat email yang anda masukkan tadi. Seterusnya, sila masukkan nombor telefon anda dan anda klik pada bahagian saya bukan robot. Sila salin semula captcha yang dipaparkan dekat bahagian sini. Bila dah selesai, sila klik dekat bahagian daftar. So, dah pun selesai pendaftaran akaun. Untuk bahagian kedua adalah pengesahan akaun. Untuk pengesahan akaun, anda kena buka email yang anda masukkan tadi. Dekat sini, anda kena cari email daripada pentadbir IDMe dan anda buka email tersebut. Okey, ini adalah kata laluan sementara untuk akaun anda. Kemudian, yang ini pula adalah link untuk pengesahan akaun. Jadi, anda perlu klik dekat bahagian sini untuk anda aktifkan akaun IDMe anda. So, di paparan utama ini, sekali lagi anda kena masukkan nombor kad pengenalan anda. Lepas tu, anda klik daftar masuk. Seterusnya, dekat sini anda perlu masukkan kata laluan anda. Kemudian, anda klik dekat bahagian daftar masuk. Okey, di paparan kemaskini pengguna ini, anda kena cipta kata laluan yang baru. Dan kata laluan tersebut mestilah mengandungi huruf besar, huruf kecil, simbol dan juga nombor. Panjang dia sekurang-kurangnya 12 aksara. Untuk bahagian pengesahan kata laluan ini, anda kena masukkan semula kata laluan yang anda cipta tadi. Okey, untuk kata kunci keselamatan ini, saya nasihatkan ini untuk elak anda daripada terlupa kata laluan. Okey, untuk kata kunci keselamatan ni, anda masukkan semula kata laluan anda. Yang penting tak ada simbol. Okey, contohlah kata laluan anda adalah Zainab 1992 alias. Okey, kata kunci keselamatan anda letak je Zainab 1992. So, lepas ni kalau anda tak ingat kata laluan, anda boleh tengok dekat kata kunci keselamatan. Okey? Alright, bila dah selesai isi bahagian kata laluan, anda klik dekat bahagian simpan. So, untuk bahagian yang ketiga adalah log masuk dan kemaskini maklumat ibu bapa. Okey, macam biasa, dekat sini kita kena masukkan kad pengenalan kita. Lepas tu klik dekat bahagian daftar masuk. Seterusnya, masukkan kata laluan yang kita cipta tadi. Lepas tu, kita klik dekat bahagian daftar masuk. Di paparan utama ini, kita klik pada bahagian aplikasi. Klik pada pengurusan awam. Lepas tu, klik dekat bahagian pengurusan profil. Klik pada bahagian maklumat peribadi. Dekat sini sila isi semua butiran maklumat yang diperlukan. Okey, untuk bahagian pekerjaan ni, kalau tidak bekerja, anda boleh klik sahaja pada kotak tidak bekerja. Kalau bekerja, anda boleh pilih pekerjaan anda. Yang ni anda kena type pekerjaan anda. Tapi sekiranya tak ada pekerjaan sebenar anda boleh sahaja type pekerjaan yang hampir sama dengan apa yang anda buat. Okey, sekiranya anda bekerja sendiri,
Dekat bahagian alamat dan juga nama majikan ni, anda boleh tulis tiada. Dan untuk bahagian poskod dan bandar ni, anda masukkan poskod serta bandar tempat tinggal anda. Untuk bahagian nombor telefon ni, anda masukkan nombor telefon anda sendiri. Okey, yang paling penting dekat bahagian sini adalah maklumat pendapatan. Sila isi dan sila pastikan tak tinggal kosong. Sekiranya anda tak isi bahagian ini, kemungkinan anak anda tidak layak bantuan persekolahan. Lepas kita dah selesai isi kesemua maklumat tadi, kita klik dekat bahagian simpan. Seterusnya di bahagian maklumat alamat, okey, dekat sini anda kena masukkan alamat anda. Bila dah selesai masukkan alamat, anda klik saja dekat bahagian simpan. Untuk maklumat pasangan pula, saya punya ni sebab baru daftar IDMI, jadi maklumat suami tak ada. Jadi kita kena tambah pasangan kita dan kita kena buat carian. Dan dekat sini kita kena pilih jenis pengenalan. Lepas tu masukkan nombor kad pengenalan dan nama penuh pasangan kita. Bila dah selesai, kita klik dekat bahagian cari. Okey, dekat sini sila tambah tarikh perkahwinan. Lepas tu klik dekat bahagian simpan. Seterusnya, sila masukkan butiran pekerjaan pasangan anda dan sila masukkan juga pendapatan. Bila dah selesai, klik dekat bahagian kemaskini ataupun simpan. Bahagian keempat, maklumat anak jagaan. Untuk bahagian maklumat anak jagaan, sekiranya anda mempunyai 3 orang anak yang bersekolah, dekat sini kalau boleh kena ada ketiga-tiga nama anak anda yang bersekolah. Untuk kemaskini maklumat anak anda perlu klik pada bahagian untuk terperinci. Tapi kalau tak ada nama anak anda boleh klik dekat bahagian tambah anak jagaan. Lepas tu anda buat carian maklumat anak anda. Sila pilih jenis pengenalan, sila masukkan nombor kad pengenalan ataupun MyKid dan anda perlu masukkan nama penuh anak anda. Sila pastikan ejaan nama adalah sama seperti yang tertera pada CJ kelahiran. Lepas tu, anda klik dekat bahagian cari. Di bahagian profil ini, sila isi semua maklumat yang diperlukan. Sila masukkan nombor telefon, hubungan dengan anak, bahasa pertuturan, negeri kelahiran. Bila dah selesai, klik dekat bahagian simpan. Untuk bahagian penjaga pula, untuk penjaga pertama, sila pilih jenis hubungan dengan anak anda. Lepas tu, anda buat carian maklumat. Okey, macam biasa kita pilih jenis pengenalan, masukkan nombor kad pengenalan dan juga nama penuh. Lepas tu klik cari. Dekat sini anda klik sahaja pada bahagian simpan. Di bahagian sini, pasangan sebagai penjaga kedua ini, sekiranya anda nak setkan penjaga kedua adalah pasangan kita, anda perlu klik dekat bahagian ya. Dan dekat bahagian sini pula anda boleh type nama penuh pasangan anda. Lepas tu anda klik saja dekat nama pasangan. Sekiranya anda bekerja, anda klik saja dekat bahagian sini. Okey? Lepas tu anda klik simpan. So, secara automatik di bahagian penjaga kedua ini akan ada butiran pasangan kita. Jadi, untuk yang ni klik saja simpan. Okey, di bahagian tanggungan ini pula sila masukkan semua maklumat anak jagaan anda. Yang tak sekolah, maksudnya yang berumur 5 tahun ke bawah, anda perlu masukkan juga dekat bahagian sini. Okey, sebabnya untuk biasiswa kelayakan adalah berdasarkan pendapatan per kapital keluarga. Dekat sini sila pilih hubungan, sekolah dan juga tahun ataupun tingkatan anak anda. Untuk tambah tanggungan, anda boleh klik dekat bahagian tambah dan sekiranya nak padam, anda boleh klik dekat bahagian padam. Selepas anda dah selesai isi bahagian ini, anda klik dekat bahagian simpan. Untuk bahagian biologi, sekiranya tiada maklumat dekat bahagian sini, anda kena buat carian seperti sebelum ini. Tapi kalau dah ada macam yang ni, anda klik sahaja simpan. Sama juga untuk bahagian tinggal bersama. Anda perlu pilih dengan siapa anak anda tinggal. Seterusnya anda klik dekat bahagian simpan. Okey, di bahagian alamat ini pula, sila masukkan alamat tempat tinggal anda dan anda klik simpan. Untuk bahagian kesihatan ini pula, sila tandakan ya atau tidak untuk bahagian alahan atau penyakit. Okay, kalau ada penyakit, anda klik ya dan anda nyatakanlah penyakit apa yang dihadapi oleh anak anda.
Untuk bahagian imunisasi pula, okey, anda perlu klik ya. Lepas tu anda perlu masukkan tarikh suntikan. Untuk tarikh suntikan ni anda kena rujuk pada buku PIN bagi kanak-kanak perempuan, manakala buku biru bagi kanak-kanak lelaki. Dan cara nak isi dia, anda boleh klik dekat bahagian sini. Okey, tengok kat sini dia ada butiran macam mana nak isi bahagian tersebut. Dan dekat sini semua tarikh-tarikh ni anda kena isi. Bila dah selesai isi ke semua tarikh tersebut, anda klik dekat bahagian simpan. Di bahagian persetujuan pemeriksaan ini, sila klik dekat bahagian setuju. Lepas tu anda klik dekat bahagian simpan. Dekat bahagian sini pula anda kena masukkan berat dan juga tinggi anak anda. Lepas tu anda klik simpan. Bagi anak yang berstatus OKU, anda kena klik dekat bahagian sini dan anda masukkan butiran ketidakupayaan anak anda. Lepas tu bila dah selesai anda klik simpan. Okey, bahagian terakhir untuk kemaskini maklumat adalah di bahagian pengesahan. Okey, dekat sini anda perlu klik pada bahagian ini untuk sahkan semua maklumat yang anda isi tadi. Lepas tu anda klik hantar. Okey, sekiranya dia keluar paparan ini, itu maksudnya anda telah pun berjaya kemaskini maklumat anak anda. So, itu untuk anak yang pertama. Sekiranya anda mempunyai anak yang kedua, ketiga dan keempat, step yang sama sahaja anda kena lakukan. Okey? So, panjangkan step dia. So, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Apa-apa pun, jumpa dulu. Assalamualaikum.